Juga audio dia takut suara saya kan. Nanti try dengar kat situ tengok macam mana. Apa tadi dah? Tak? Tak, saya punya application. Nanti. Dah live eh? Oh dah live ah? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi, apa khabar semua? Boleh tap-tap skrin bantu-bantu. Selamat pagi, ahlan wa sahlan pada semua yang hadir live pada pagi ini. Kita berjumpa 3 orang. Notski, terima kasih join live awal-awal pagi ni. Saya sedang menanti. Kita sama-sama menanti sahabat-sahabat yang lain untuk sama-sama masuk dalam aplikasi Khair untuk kita live pada pagi ini. Live kita. Macam tengok tajuk dekat belakang, live. Hari ini tajuk kita Fik Menuju Makrifat, iaitu tajuk taubat. Siapa lagi yang join live hari ni? Notski, mana lagi yang lain? Tak nampak pun. Terima kasih pada semua yang live. Oh, Syukri daripada Sandakan. Boleh sama-sama join live pada pagi ini sebab kita akan bincangkan. Ada kisah menarik saya nak cerita pasal taubat pagi ni. Sebelum tu, ajak kawan-kawan yang lain share-sharekan live ni supaya dapat sama-sama join kita, mendapat manfaat. Dan kita pagi ni nak bersedia pada awal bulan Rajab ini untuk menuju kepada bulan Syaban dan menuju ke Ramadan. Di setiap hari akan ada live pada Isnin sampailah Ahad. InsyaAllah kita akan live ustaz-ustaz yang akan mengisi pengisian di waktu pagi dan petang. Dan macam baru ni Ustaz Aiman Qari, Johan Tilawah Antarabangsa, live bersama-sama dengan sahabat-sahabat semua. Nani Fiza, terima kasih. Nani Fiza ke? NN Fiza. Terima kasih like live. Sahabat-sahabat yang lain, baru 3 orang ni. Kita nak dapat ramai lagi, kurang-kurangnya dalam 50 orang ke 100 orang ke, bolehlah kita mulakan live. Saya ada kisah menarik untuk saya ceritakan kepada tuan-tuan. Yang penting aplikasi Khair memberikan ruang kepada seluruh rakyat Malaysia mendapat manfaat ilmu madrasah digital. Puan Lim Le Eng, thank you join. Terima kasih join. Boleh ajak kawan-kawan yang lain untuk mendengar kupasan kita pada pagi ini berkaitan dengan taubat. Dan kita sekarang ni sedang menjalankan kempen bersama-sama dengan aplikasi Khair. Kita ada kempen iaitu kempen Pejuang Ramadan. Andai ini yang terakhir. Kempen ini bertujuan untuk kita ajak sama-sama sahabat yang seiman setakwa. Terima kasih Amanina Muhammad Noh. Terima kasih sharekan live ni pada sahabat-sahabat yang lain. Ambil peluang dululah untuk sama-sama ajak kawan-kawan, sahabat-sahabat, adik-beradik yang terdekat, member-member dalam alam maya TikTok untuk sama-sama kita join live untuk kita mendapat manfaat. Fik Menuju Makrifat. Tajuk yang pertama adalah taubat. Dan kita sekarang ni ada buku. Buku ni kita sediakan untuk siapa-siapa yang join dengan kita nanti yang nak mendapatkan buku ni, bolehlah dapatkan dalam aplikasi Khair. Kit ni ada dijual di dalam aplikasi Khair. Ya kan Amin? Kit ni ada dijual dalam aplikasi Khair. Di beg kuning ada kat sini. Oh, kita dah keluar beg kuning. Oh, tak perasan Amin. Sorry. Kuning. Ada beg kuning. Dah sold out. Boleh. Ada stok? Tapi boleh register kat bio. Oh, stok kita dah habis lah. Habis dah, ramai orang dapatkan kit ni. Oh, Alhamdulillah, bagus. Ramai mendapatkan kit ni. Dapatkan kit ni depan saya ni. Nampak ke? Nampak lah depan ni. Dapatkan kit ni. Di klik link di bio. Boleh buat pre-order. Pre-order. Yang dah dibuat tu dah habis. Dah sold out dah. Dah ramai orang dapatkan dah. Dah ramai orang beli dah. Manfaat daripada kit ni. Dalam kit ni ada macam-macam. Dalam kit ni kalau kita buka, boleh buka? Boleh buka. Dalam kit ni kita ada macam-macam. Kita ada dapat penggunaan aplikasi Khair. So, kita dapat lagi kad lagi. Banyak kad ni.
Dapat lagi kad daripada Ustaz Fazli Aziz, andai ini yang terakhir. Lepas tu kita akan dapat buku sebiji, kita akan dapat kalender, kita akan dapat buku note. Banyak ni. Banyak manfaat dalam ni. Dalam masa yang sama, boleh okey, baik. Dalam ni ada macam-macam kit untuk membantu kita menjadi pejuang Al-Quran. Dan yang paling penting sekali adalah ni dia. Buku ni. Ini penting tuan-tuan sebab buku ni Fiqh Menuju Makrifat daripada bulan Rejab sampai Ramadan. Kita nak buat apa, ke mana arah dia, macam mana nak dapatkan halawatul iman, macam mana nak dapatkan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah. Buku ni ada terkandung dalam kit kit pejuang Ramadan. Jadi minta tolong kawan-kawan. Aziz Dohan, terima kasih Puan Aziz, terima kasih Siti yang join, terima kasih Irfan yang like TikTok kita pada pagi ini. Terima kasih kepada semua. Baru 7 orang ni. Kita ajak ramai-ramai lagi join. Ada sekitar 10 minit ke 15 minit saya akan buat mukaddimah untuk ajak sama-sama masuk ke dalam live. Untuk yang baru mengenali aplikasi Khair, baru masuk join aplikasi Khair, boleh download aplikasi Khair di dalam Play Store dan Google Play. Dalam tu ada aplikasi Khair yang boleh di-download dan dalam tu kita dapat banyak manfaat. Ada arah kiblat, ada waktu solat, ada azan, ada bacaan Al-Quran, ada madrasah digital dan yang paling penting sekali, sekarang ni kita ada kempen Pejuang Ramadan. Pejuang Ramadan ni dalam tu kita boleh buat checklist. Kita solat kita macam mana, puasa kita macam mana, sifat kita macam mana, mazmumah banyak ke, mahmudah banyak ke, sedekah kita macam mana. Dalam aplikasi Khair tu ada kempen Pejuang Ramadan, ada tracker yang boleh membantu kita untuk mempermudahkan urusan kita ketika bulan Ramadan besok. Sebab bila ada checklist, barulah kita senang nak track ni Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik daripada tahun lepas ke, ataupun sebenarnya merudum. Sebab setiap kali Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala yang menjemput kita semua masuk dalam bulan Ramadan. Bukannya kita boleh senang-senang tiba-tiba nak masuk bulan Ramadan. Ada orang sehari sebelum Ramadan Allah Subhanahu Wa Taala jemput dia balik. Kan? Tak tahu kata kita jadi tetamu Ramadan ke tidak. Ada orang berapa jam lagi nak masuk maghrib malam bulan Ramadan, tiba-tiba dia sakit sebulan. Tak boleh join bulan puasa. Duduk je dalam wad. Habis-habis 2-3 jam sebelum nak raya, tiba-tiba dia sedar balik. Jadi dia tetamu Ramadan. Dia duduk je dalam bulan Ramadan tapi tak boleh buat apa-apa. Kan rugi. Jadi Azlina terima kasih join. Reza terima kasih join. Ustaz Reza. Sahabat-sahabat yang lain, kita ajak dah 10 orang dah ni. Kita ajak ramai-ramai. Sebelum kita nak mulakan ni, kita eloklah kita istighfar dulu bersama-sama supaya pagi ni kita mendapat manfaat istighfar. Kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan kita dari segala dosa-dosa kita yang lampau dan dosa-dosa kita yang terbaru, dan moga-moga dengan permintaan ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu Allah sucikan kita dan permudahkan urusan kita untuk masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Haniim, terima kasih join pada pagi ini. Macam ditulis di belakang ni, Fiqh Menuju Makrifat, dan cerita dia tentang taubat. Sebab permulaan untuk kita berjalan, kita mesti mulakan dengan taubat dulu. Jadi dalam kitab ni dimulakan tajuk dia dengan Fiqh Taubat. Macam mana kita nak buat taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara dan kaedah yang betul, sehinggalah kita dapat menuju kepada ma'rifatullah, sampailah kepada kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kita buat satu perkara tu sebab kita cinta ke Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mulakan dulu dengan istighfar. Sekarang ni dah 10:09 minit. Boleh ajak kawan-kawan, sahabat-sahabat yang lain untuk sama-sama join live kita pada pagi ini. Kita ada kit pejuang Ramadan. Boleh klik link di bio untuk kita tengok, untuk kita usah-usah dulu, dan kemudian boleh buat pre-order sebab yang ada sebelum ni dah dijual habis dan dah diambil. Kita bukanlah nak menjual sangat, tapi ini kita nak membantu sahabat-sahabat seiman, setakwa seluruh Malaysia supaya sama-sama menjadi pejuang Ramadan,
Sebab kita berharap sangat kita dapat masuk bulan Ramadan. Sebab apa tuan-tuan? Bulan Ramadan ni bulan yang paling mulia. Allah bukakan pintu langit, Allah tutup neraka, Allah bagi rahmat seluas-luasnya. Masuk kepada bulan yang special tu, kita kena buat apa dulu? Ada step-step dia, one by one, supaya kita dapat menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan. Kita mulakan istighfar dulu, dan kemudian nanti kita akan belajar. Kita akan sama-sama berbincang berkenaan dengan fiqh taubat, ke mana arah untuk dituju dan apa kisah-kisah berkenaan dengan taubat. Kita istighfar dulu. Astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa adik-beradik kami, dan dosa seluruh kaum muslimin yang ada kena-mengena dengan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami tahu dosa kami banyak, kami tahu dosa kami menggunung, tetapi begitu juga dengan rahmat-Mu ya Allah, begitu juga dengan pengampunan-Mu ya Allah, begitu juga dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Kasih sayang-Mu seluas lautan, kecintaan-Mu terhadap hamba-Mu setinggi gunung, dan pengampunan-Mu seluas 7 petala langit dan seluruh isi bumi. Ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami. Sesungguhnya kami ini hamba yang tidak berdaya. Kami mohon ampun dan maaf kepada-Mu ya Allah atas dosa dan kesilapan kami, kekhilafan kami selama ini. Kami mohon ampun kepada-Mu ya Allah. Kami sedar kami tak layak masuk dalam syurga-Mu ya Allah atas dosa-dosa kami yang lampau, yang banyak melanggar dan menzalimi diri kami, yang banyak melanggar Kamu ya Allah. Jadi ya Allah, ampunkanlah kami, ampunkanlah kami, ampunkanlah kami, masukkanlah kami ke dalam syurga-Mu ya Allah. Dan yang paling penting sekali, doa kita kat bulan Rajab ni, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta ke Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami di bulan Rajab dan juga Sya'ban ni ya Allah. Bagilah berkat banyak-banyak, masukkanlah rahmat, berkat, semua kasih sayang-Mu ya Allah kepada kami di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Dan yang paling penting sekali, sempurnakanlah seluruh bulan puasa tu, 30 hari tu ataupun 29 hari tu Ramadan untuk kami ya Allah. Mana bagilah kami menjalani ibadah puasa pada tahun ini ya Allah, tahun 2026 nanti, bulan 2 insya-Allah kita akan mulakan bulan puasa. Jadi kejap ramai, kejap sikit, kejap ramai sikit-sikit, tapi tak apa. Hari ini akan membincangkan tajuk kita pada pagi ini, iaitu fiqh menuju makrifat, cerita pasal taubat. Baru 9 orang ni, ajak lagi kawan-kawan yang lain masuk, sahabat-sahabat yang lain masuk, nak dapat manfaat, cerita tentang fiqh taubat, cerita tentang bagaimana nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana nak cari jalan supaya Allah Subhanahu Wa Taala ni tak murka dengan kita, macam mana kita nak membersihkan diri kita sebelum kita masuk ke dalam bulan Ramadan. Sekarang bulan Rajab, kemudian datang bulan Sya'ban, dan kemudian akan datang bulan Ramadan. Siapa yang bulan Ramadan tahun lepas baik, tahajudnya jaga, solatnya jaga, akhlaknya jaga, perangainya jaga, dan semua keadaan dia jaga, ke Allah, Ramadan kali ini pasti akan lebih baik daripada Ramadan yang lepas. Jadi kita
Sekarang ni dah pukul 10 suku. 10.15 pagi. Hari ni bersamaan dengan 29 hari bulan 11 2025. Kita ada lagi berapa hari lagi untuk kita habiskan bulan Disember. Kita ada sampai 31 hari bulan. Dah dekat dah tuan-tuan. Ada 2 hari je lagi. 30 dan 31. Selasa dan Rabu. Pada hari Khamis, kita akan sama-sama menjemput tahun 2026 untuk kita melangkah masuk dan menjadi insan yang lebih baik dan lebih bertakwa, lebih lebih berjaya di dunia dan juga di akhirat pada tahun yang akan datang 2026. Baik. Permulaannya kita cerita tentang fiqh. Kenapa ya? Permulaan untuk kita memulakan perjalanan menuju ma'rifatullah, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju kepada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan lagi beribadah ni buat kerana sendiri. Bukan lagi ibadah ni kita buat kerana rumah. Bukan lagi ibadah ni kita buat sebab mak kita. Bukan lagi ibadah ni kita buat sebab anak-anak kita, malu kat anak-anak kita pun beribadah. Bukan juga beribadah macam yang berlaku sekarang ni, ibadah viral kan. Buat surah Al-Waqiah, buat pagi-pagi. Tapi niatnya bukannya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya hanya semata-mata nak senang hidup atas dunia saja. Dia bukan lillahi taala lagi dah, di dunia yusibuha. Untuk dunia dan isi-isi dia. Kemudian buat sesuatu ni kita buat disebabkan benda-benda lain selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang macam ni akan menyebabkan kita besok balik bertemu Allah Subhanahu wa taala, kita akan duduk dalam zon orang yang korupsi ataupun zero, balik tak ada apa-apa. Allah dah bagi semua. Kita buat sebab dunia. Nak kaya, Allah bagi kaya. Apa lagi? Kita berzikir, tasbih, tahmid, tahlil. Kita nak dapat kebahagiaan dalam hidup. Allah bagi kebahagiaan dalam hidup. Buat solat hajat selalu supaya hajat kita termakbul. Allah makbulkan hajat. Apa? Semua buat disebabkan benda-benda dunia. Akhirnya Allah bagi semua benda-benda dunia, tapi yang jadi masalahnya kita balik kita tak dapat apa-apa. Itu problem dia tuan-tuan. Balik dalam keadaan tak ada apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala besok, ya Allah. Apalah yang kita ada ketika di hadapan Allah. Kat dunia ni buat sesuatu, buat something, semua bukan sebab Allah. Sebab dunia, sebab duit, sebab material, sebab dunia. Jadi bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita pun tak jumpa yang ada bekal yang kita bawa. Rupanya semuanya dah ditinggalkan di atas dunia. Sebab tak ada pun satu yang kita buat betul-betul ikhlas kerana kecintaan kita kepada Khaliqul Makhluk, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu pasal hari ni kita cerita starting untuk berjalan pergi kepada bulan Ramadan. Rejab tu kita dah kena standby dengan sesuatu. Standby sesuatu ni dalam kitab ni kita susun dalam kitab ni, kita mulakan dulu dengan taubat. Cerita pasal taubat. Dia punya susunan dia adalah fiqh taubat, kembali kepada Allah sebelum dia menjemput. Ini syarah. Dalam kitab ni manfaat dia banyak tuan-tuan. Sebab kita nak bawa daripada kita beramal zahir, bawalah sampai kepada ma'rifatullah. Itu tujuan dia. Kita masuk fiqh, masuk tasawuf, masuk hakikat, pergi kepada ma'rifatullah. Jadi permulaan dia kita cerita tentang fiqh taubat, kembali kepada Allah sebelum dia menjemput. Peluan dia dalam kitab ni, taubat merupakan asas kepada seluruh perjalanan rohani seorang hamba. Dia asas. Ini asas. Okay, kita tengok dalam sejarah mana para sahabat Rasulullah SAW jemput, ajak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata konsep taubat ni.
daripada penyembahan kepada sesuatu yang tidak berbentuk kekal, penyembahan kepada berhala, penyembahan kepada selain Allah. Rasulullah ajak sahabat-sahabat permulaan di kota Makkah ke Rasulullah dah menerima wahyu, yang diajak sahabat-sahabat ni adalah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu konsep dia. Konsep taubat ni balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya sahabat-sahabat ni semua tak ada dalam hidup ni, tak ada pegangan ketuhanan yang betul-betul jitu. Pegangan ketuhanan dia orang berbentuk dewa-dewa, berhala-berhala yang berada di seluruh kota Mekah. Sahabat-sahabat ni Rasulullah tarik, tinggalkan perkara syirik, kembali kepada tauhid, pengesaan, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan kepada belas ihsan Allah Subhanahu Wa Taala, mengharapkan kepada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Tarik. Ni kata taubat. Kita tengok taubat ni macam mana. Taubat ni dia punya konsep dia kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Supaya kita dapat balik bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala tu dalam keadaan penuh bekalan akhirat. Jadi sahabat-sahabat berubah, sahabat-sahabat ni daripada seorang yang tak terkenal, daripada seorang yang tidak dikenali di langit, daripada seorang yang tidak ada prinsip hidup yang jelas, daripada seorang yang kucak-kacir kehidupannya, jadi seorang manusia yang unggul di sisi Allah dan Rasulnya. Jadi manusia yang unggul di sisi manusia. Jadi manusia yang unggul di dunia. Apa? Sebab konsep taubat tu masuk dalam jiwa dia. Pada syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, sembah selain Allah, tarik dulu diri, kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam tu juga kita. Cuma untungnya kita ni tuan-tuan, kita ni dah asal-asalnya Islam. Kita tak perlu jadi macam sahabat kan, terpaksa buat jahat dulu apa semua, lepas tu hujungnya kembali dapat hidayah, kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sepenuh keimanan dan ketakwaan, dan akhirnya jadi manusia-manusia unggul yang boleh pegang 1/3 dunia. Kita tak sampai ke tahap tu. Kita nak sekarang ni, yang kita perlu sekarang ni adalah taubat. Taubat ni dalam disiplin fiqh, ia dibahaskan sebagai kewajipan hukum. Lepas tu kita awal-awal kita kena bersihkan diri kita dulu. Bersihkan diri kita dengan cara minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta ampun dulu. Kita minta ampun, kita tinggalkan semua benda yang tak elok ni dan kita menyesal semua, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jadi kewajipan atas hukum. Wajib untuk kita ni bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita nak start buat semua benda. Sebelum nak start buat semua benda yang ke depan ni nak jadi baik, nak apa semua, taubat dulu. Sebab kita banyak kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Dia macam kita, kalau seorang hamba, konsep hamba lah ketika Rasulullah SAW, konsep hamba, bila dia buat salah, dia akan minta maaf. Dan dia akan rasa bersalah tu yang amat sangat. Sebab dia tahu kalau dia tak minta maaf, tak minta ampun, Tuhan dia murka, menyebabkan hidup dia susah. Macam tu juga dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni patut kena ada perasaan malu, perasaan segan, perasaan yang kita ni banyak bersalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah bagi kita mata, Allah bagi kita telinga, Allah bagi kita roh, Allah bagi kita jasad, Allah bagi segala-galanya kepada kita. Tu kita buat onar. Muka bumi ni buat maksiat, atas muka bumi ni buat suka-suka hati. Allah kata tak boleh, kita kata boleh. Rasulullah kata tak boleh, kita kata boleh. Sebab nak memenuhi nafsu dan seluruh keinginan kita. Menyebabkan Allah Subhanahu Taala bertambah-tambah murka kepada kita. Allah suruh balik, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Kan, jangan kau lari daripada bertaubat, jangan kau lari daripada rahmat, jangan kau lari daripada kasih sayang aku, mendekatlah dengan aku. Allah suruh dekat dengan Allah Subhanahu Taala. Allah suruh kembali balik kepada Allah Subhanahu Taala. Jadi dalam fiqh, hukum dia wajib untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Taala sebelum kita kembali bertemu dengan Allah Subhanahu Taala, ataupun sebelum kita memulakan sesuatu untuk berhijrah ke arah yang lebih baik. Sekarang ni Rejab, Sya'ban, Ramadan adalah waktu untuk kita berhijrah
daripada yang biasa-biasa pergi kepada yang luar biasa. Daripada tak biasa pergi kepada biasa. Yang biasa pergi kepada luar biasa. Ni kita ajak daripada permulaan, kita mulakan dengan taubat dan kita cerita tentang bagaimana nak mendapatkan cara, tikaliti, kaedah taubat yang betul-betul sesuai mengikut lunas syarak yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tasawuf pula dianggap sebagai pintu awal perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Pintu. Dalam tasawuf ni dia ada pintu yang pertama sekali yang kita nak kena buka dulu sebelum boleh berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Pintu pertama ni adalah taubat. Kita buat benda lain dulu, kita pergi berzikir dulu, kita pergi tahajud dulu, kita pergi baca Quran, telajak dulu apa semua, kita lupa ada asas, ada pintu yang kita kena buka dulu. Tidak, amalan tu kita jadi amalan harian biasa. Amalan harian yang tak boleh nak membawa kita, nak menggerakkan kita pergi kepada ma'rifatullah. Tak boleh nak menggerakkan kita pergi kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam tasawuf, taubat ni adalah pintu utama untuk kita bergerak, berjalan, bermusafir, nak menjadi pejuang Ramadan, berjalan nak musafir ni, pintu utama bermula dengan pintu taubat. Hakikat pula, taubat adalah proses pulang seorang hamba daripada sangkaan dirinya kepada pengakuan kehambaan mutlak. Selalu kita kata kan, berjaya ni sebab aku yang susun sistem ni, aku yang buat, kan, aku yang rancang semua benda ni, blueprint daripada aku, sistem aku punya apa semua. Kan, kalau tak ada aku tak jadi. Kalau tak ada aku tak berjaya. Kalau tak ada aku tak kaya. Kalau tak ada aku tak, semua aku. Allah je. Kata aku, jasad ni hancur. Dalam yang lahat hancur. Kata aku, mula-mula lahir tu satu benda pun tak tahu. Kata aku, ilmu yang kita ada, banyak mana sekali pula kita ada, mesti akan ada orang lain yang lebih banyak ilmu daripada kita. Kita kata IQ kita capai tahap 100 ke atas. Ada orang pergi sampai 200-300. Nak kata kita terlalu cerdik, ada orang lebih cerdik pada kita. Nak kata kita boleh kawal semua benda, ada banyak benda yang kita tak boleh kawal. Jadi daripada aku tu, kita kalihkan pergi kepada kehambaan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita buat sesuatu kita rasa berjaya, hadza min fadli rabbi. Sesuatu tu kita buat, kita nampak benda ni berhasil dan cantik, hadza min fadli rabbi. Kita buat sesuatu, orang makin sayang kepada kita, hadza min fadli rabbi. Ini kemuliaan daripada Tuhan aku, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata daripada konsep keakuan pergi kepada konsep hamba. Taubat dalam hakikat ni tukar daripada sifat aku tadi tu pergi kepada sifat seorang hamba. Bila kita buat sesuatu, sehari tu kita dah berusaha sehari suntuk 24 jam, tiba-tiba hasil yang kita dapat tu tidak sebagaimana yang kita harapkan. Jadi cakap apa? Alhamdulillahi ala kulli syai. Tuhanku, aku terima kasih di atas segala apa yang kau bagi. Sikit ke banyak ke, aku berterima kasih kepada kau ya Allah. Sebab apa? Sebab aku ni hamba, tak layak untuk aku memerintah Tuhan aku. Kan? Bukan konsep taubat selalunya orang buat. Ni konsep nak jadi tuan kepada Tuhan dia. Bila buat sikit amal ibadah, cakap kat Tuhan, bagi aku sekian-sekian. Buat je something amal ibadah, cakap kat Tuhan, bagi aku banyak ni, banyak ni. Kita pula yang memerintah Tuhan. Hal kita ni hamba. Allah itu Tuhan. Dialah Tuan. Terpulang pada dia, nak bagi kita banyak mana, ketika mana, waktu mana, sebelum, selepas, kemudian, ataupun di akhirat besok. Jadi, bawa, tarik diri itu yang pertama sekali dalam taubat. Kalau dalam pembahasan hakikat, buang sifat aku tu, tarik, tukarkan sifat aku tu pergi kepada sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ni disusun lagi, dia beritahu kesalahan besar manusia moden ialah menangguhkan taubat dengan alasan masa, usia dan keadaan. Sedangkan Al-Quran dengan jelas menyuruh orang-orang beriman untuk bertaubat secara kolektif dan berterusan. Ini ada kisah. Ada kisah yang mana satu zaman sebelum zaman Rasulullah SAW,
seorang manusia. Dalam kisah ni ada dalam Sahih Muslim, ada dalam Riyadhus Salihin. Orang manusia dah membunuh sebanyak 99 orang. Dia nak cerita macam mana nak berhijrah, kembali balik bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan nak cerita rentetan perjalanan dia. Macam mana seseorang tu nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara dan kondisi masing-masing. Ini kondisi seorang manusia yang dah bunuh 99 orang. Saya yakin dalam TikTok ni yang join live ni, terima kasih Nenek Hawa yang join. Dalam TikTok live ni, saya yakin tak ada lagi orang sejahat ni. 99 orang nyawa ditarik ataupun dibunuh oleh dia. Jadi manusia ni bila dia dah sampai kepada satu tahap 99 orang dan dia Muslim, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak bertaubat. Dah banyak sangat aku bunuh orang ni, 99 orang. Dah cukup dah aku buat jahat ni, aku nak kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni taubat. Ni saya cerita ni bukan lari daripada tajuk, ni cerita tentang taubat. Dia pun carilah orang, dia pun pergi satu tempat, dia tanya dekat orang tersebut. Dia pergi tempat yang tempat tu biasa-biasa, orang kat situ tak berapa nak berilmu, tapi dia pun tanya pada seorang yang bukan orang alim, orang biasa, orang awam. Dia pun tanya, mana nak cari orang alim yang boleh aku bertanyakan soalan. Ni nak bertaubat, jadi aku nak tanyakan soalan penting ni kepada orang yang alim. Jadi budak ni yang bagi tahu jawapan ni, dia tak tahu kata orang tu alim ataupun tidak, tapi dia nampak perwatakan orang tu warak. Dia pun tunjuklah kepada sana di hujung kampung ada seorang rahib, seorang ahli ibadah, bolehlah kau pergi jumpa dengan dia. Jadi yang dia bagi tahu ni nak pergi jumpa dengan seorang ahli ibadah. Dia nak tanya soalan kepada ahli ibadah. Bila kata macam tu, yang pemuda yang dah bunuh 99 orang ni pun pergilah berterusan sampailah jumpa dengan ahli ibadah tersebut. Ni cerita tentang macam mana jawapan yang diberikan oleh seorang ahli ibadah yang tidak alim, yang tidak berilmu, tetapi dia sangat warak, sangat soleh dalam amal ibadah dia. Ilmu tak banyak. Dia tak ada buat pengajian ilmu, belajar apa semua tentang hukum hakam semua, tak ada. Tapi dia beramal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memang sangat jaga ibadah. Lepas tu dia pun pergi tanya. Dia tanya dengan rahib ni, wahai rahib, aku sekarang ni dah bunuh 99 orang. Aku nak bertaubat. Soalan dia mudah je. Adakah taubat aku akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebab aku dah bunuh 99 orang? Jadi ni jawapan seorang ahli ibadah yang tidak berilmu. Dia pun cakap, tak ada ruang untuk kau bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab engkau ni dah bunuh 99 orang dan dosa kau ni dah terlampau banyak. Jadi tak ada ruang untuk Allah nak menerima taubat kau. Jadi akhirnya ahli taubat tu dialah orang yang ke-100 dibunuh oleh pemuda ni. Kan dah. Bahaya bila kita bertanya soalan kepada bukan ahli dia, menyebabkan jawapan yang keluar tadi itu bukan merosakkan orang yang bertanya, dalam masa yang sama merosakkan juga yang ditanya. Lah kali dia kena bunuh. Tu dia tak puas hati bila dah bunuh 100 orang tu, dia kata tak boleh ni, aku tanya soalan nak bertaubat tapi aku bunuh orang lagi. Pun jalan pergi ke satu kampung, satu daerah yang kawasan tu ramai orang-orang yang berilmu dan kawasan tu kawasan yang sangat baik. Dia pun tanya pada orang sekitar tu, aku sekarang ni satu soalan berkaitan dengan taubat, aku nak jumpa siapa? Jadi orang yang ditanya tu mengenali orang yang alim lagi soleh. Orang yang alim dan dia juga soleh. Dia dua-dua ada. Dia orang yang berilmu dan dia juga orang yang beramal. Warak. Pergi ke sana, kau jumpa ada satu tok guru, ada satu syekh, ada satu ustaz. Dia alim dan juga soleh. Tanya kat dia. Dia pun pergi. Dan menuju kepada Pak Syekh tersebut. Dan dia pun tanya soalan kepada tok guru tu. Orang alim, aku sekarang ni dah bunuh 100 orang. Aku baru je. Baru-baru ni orang yang ke-100. Jadi aku dah rasa dosa aku ni banyak. Aku ni nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah
Allah menerima taubat aku. Orang alim ni sebab dia alim, dia tahu reaksi pada orang yang bertanya, dia tahu keadaan orang yang bertanya, dia ambil kondisi semua daripada segi keilmuan dia, dan dia tahu apa kehendak sang penanya. Kalau potensi dia jawab salah, mungkin kemungkinan dia akan dibunuh. Lalu jawapan dia apa? Dia kata, laula mahma kana, katanya, la yahillu bainaka wa bainallah. Tak ada penghalang antara engkau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Engkau punya dosa seluas bumi dan 7 petala langit. Rahmat dan pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala pun macam tu juga, seluas bumi dan juga seluas 7 petala langit. Engkau bertaubatlah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima taubat kau walau sebesar mana pun kesalahan dan dosa kau terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cerita dia. Jadi pemuda ni pun dah dapat jawapan macam tu, pun tanya, so sekarang apa aku nak buat? Dia kata, kau balik kampung kau, siap-siap kau berhijrah lah. Dia tanya, kampung kau macam mana? Keadaan kampung aku ni ramai penyangak, duduk suasana tu suasana yang aku tak boleh nak berubah, banyak benda-benda jahat, kawan-kawan aku keliling semuanya perangai-perangai orang-orang jahat. Jadi Syekh ni kata, berhijrah lah, keluar daripada kampung tersebut dan pergilah kepada satu kampung yang dalam kampung itu ada orang-orang alim menuntut ilmu lah di situ, dan duduklah dalam suasana yang menjurus ke arah bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat ni pun balik ke rumah, siap-siap pergi ke kampung yang penuh dengan orang-orang alim dan tempat berilmu. Maka dia pun berjalan. Sampai di pertengahan jalan, malaikat maut datang menjemput pemuda ni. Masa kita nak mati, masa kita nak meninggal, waktu kita nak ditarik nyawa kita, roh kita, kita pandang mana? Kiri, kanan, kiri, kanan, belakang, bawah. Kita pandang mana agak, tuan-tuan? Aku jawab, kita pandang mana? Kita tak ada responnya dalam ni. Senyap je semua ni. Terus je dengar ni ke? Cuba jawapan. Agak-agak malaikat maut kalau datang, kita ni masa dia tarik nyawa, kita akan pandang mana? Kiri, kanan, atas, bawah, depan, belakang. Bagi satu jawapan. Cuba tengok siapa yang nak bagi jawapan. Tak ada siapa yang respon ni? Saya cerita sorang-sorang je ni. Nur Aini Mama ke? Jalan dia, ketika malaikat maut datang jemput kita besok, kita nak mati besok ni, cerita taubat ni. Kita akan pandang kanan ke, kiri ke, atas ke, bawah ke, depan ke, belakang. Itu jawapan. Saya teruskan. 10.37 dah ni. Belum habis lagi ni. Ni tak ada orang yang nak menjawab jawapannya. Hamad Daud. Saya join. Siapa-siapa yang join, terima kasih. Tuan-tuan. Admin? Ada nak jawab admin? Kita cakap dengan admin je lah. Bila malaikat maut tu datang, malaikat maut akan duduk di sebelah kanan kita. Kita akan pandang muka malaikat maut. Ada jawapan? Atas. Nurayati. Ya, kita akan pandang atas. Malaikat maut duduk sebelah kanan kita. Kita akan pandang ke atas. Kita akan melihat wajah malaikat maut. Ingat dah bulan Rejab, Syakban, Ramadan. Saya tak tahu saya mati bila. Mungkin kejap lagi. Mungkin esok. Mungkin lusa. Mungkin sebelum Ramadan. Mungkin Rejab. Mungkin Syakban. Jugalah kita kan. Siapa pun dalam TikTok ni yang tahu bila tarikh kematian. Jadi nak tahu bila mana malaikat maut datang menjemput, bila masa dalam keadaan kita bersedia ataupun tidak. Sebab tu kita kena mulakan hari ni juga. Kena start hari ni juga bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sambung kepada kisah pemuda tadi tu. Pemuda tu dijemput oleh malaikat. Malaikat jemput dia. Bagi orang yang balik keadaan berdosa, malaikat maut akan jemput dalam keadaan muka yang sangat mengerikan. Itu kita tengok, kalau orang mati, mata terbuntang, terbelalak, keluar, nak terkeluar biji mata tu, dia sedang melihat wajah malaikat maut yang datang dalam keadaan bengis, nak menarik roh daripada dalam jasad.
manusia yang beriman dan bertakwa dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan keluar daripada jasad umpama ni air yang mengalir keluar daripada bekas dia. Itu mudah. Yang bertakwa, yang beriman ni, yang dah kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang dah buat amal kebajikan, yang dah meninggalkan segala sifat-sifat mazmumah, yang dah masukkan dalam diri dia sifat-sifat mahmudah, dia akan balik bertemu dengan Allah, keluar roh daripada jasad dia umpama air yang mengalir keluar. Sebab apa? Sebab roh orang yang beriman ada kerinduan, ada kecintaan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rindu dengan alam akhirat. Dia orang yang tak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lupa nak minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa kekalkan sifat mazmumah, sifat-sifat buruk dalam diri, lupa nak ganti dengan sifat mahmudah, sentiasa fikir pasal dunia, akhirnya roh tadi itu tak nak keluar sebab roh tu menyangka dunia inilah tempat dia kekal abadi. Tu bahaya. Bahaya kalau kita tak mulakan sekarang ni, daripada sekarang ni, hari ni, waktu ni, tak mulakan dengan taubat. Bahayanya kalau tiba-tiba malaikat maut datang menjemput, kita akan balik dalam keadaan yang meronta-ronta. Roh tu berlari-lari daripada dalam jasad, nak keluar tak boleh. Kan? Ditarik oleh malaikat, start daripada kaki. Roh tu akan start kosong daripada kaki, naik ke lutut, naik ke pinggang, naik ke perut sampai hujung halkum. Selagi mana tak sampai kepada tenggorokan, selagi itu Allah masih buka peluang lagi untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi balik cerita pasal pemuda tu mati di tengah jalan. Bila mati pula, malaikat maut dah datang menjemput. Ada dua pasukan malaikat yang akan menjemput malaikat ni. Selalu yang jemput jasad ni. Dia salah satu daripada dia akan turun. Kalau ini pendosa ahli neraka, maka malaikat azab yang geng-geng malaikat azab yang akan jemput orang ni balik untuk diazab. Kalau yang mati, orang yang mati, yang roh dah keluar ni orang yang beriman, maka malaikat rahmat akan datang untuk tarik dia bawa balik bersama-sama dengan malaikat rahmat. Akan dipakaikan dengan pakaian yang indah dan dia akan dipakaikan wangian daripada syurga. Jadi kita nak jadi orang yang beriman ni, yang bertakwa ni, sebab kita nak balik dalam keadaan kita ni dapat husnul khatimah. Kita nak balik dalam keadaan kita dijemput oleh malaikat rahmat. Kita tak nak lah. Siapa yang nak dijemput oleh malaikat azab? Muka bengis-bengis datang, "Woi, jom balik. Kau ni pendosa. Kau ni banyak buat maksiat. Kau ni banyak sekian atas dunia. Kau lupa nak mempertuhankan Allah SWT. Kau balik." Balik dalam keadaan dijemput. Jemput pula dalam keadaan ganas. Malaikat maut tadi datang dah lah muka bengis. Lepas tu datang pula geng-geng malaikat azab. Dah dua kali kita ketakutan. Sebab itulah orang yang mati dalam keadaan lupa nak bertaubat kepada Allah SWT. Dia mati dalam keadaan muka dia tu kita nampak muka yang amat ketakutan. Nak cerita pemuda ni tadi, datang, inilah dalam sejarah seorang pemuda yang datang, dua kumpulan datang serentak. Kumpulan malaikat rahmat dan kumpulan malaikat azab. Dua-dua datang serentak. Nak tarik, kedua-duanya nak tarik pergi ke tempat masing-masing. Malaikat rahmat kata, dia ni dah nak kembali kepada Allah SWT. Dia dah nak bertaubat. Dia dalam perjalanan dan dia dalam keadaan kecintaan, cintanya pada Allah SWT, sebab dia ada perasaan untuk kembali balik kepada Allah SWT. Jadi kita orang, malaikat rahmat ni nak tarik dia orang pergi, nak tarik dia ni pergi ke arah jadi ahli syurga. Mana nak tarik ke arah rahmat. Azab kata tak boleh. Dalam hidup dia ni, dia dah bunuh 100 orang. Dosa dia banyak. Itu tak termasuk dosa-dosa dia yang lain. Jadi kita orang yang nak jemput dia balik. Dia ni layak masuk neraka. Datanglah satu malaikat yang Allah turunkan. Ini bukan menunjukkan Allah ni dia ragu-ragu ataupun Allah ni keliru. Bukan. Ini Allah nak tunjukkan kisah ni kepada manusia. Sebab tu disimpan di dalam hadis Sahih Muslim, dalam Riyadhus Salihin. Allah nak tunjuk kepada manusia bahawanya seorang manusia yang kalau dah buat jahat sekalipun, banyak mana sekalipun, kalau dia berkeinginan kembali kepada Allah SWT, Allah akan bagi satu keadaan yang special pada dia. Rahmat gaduh dengan malaikat azab. Dua-dua kumpulan ni gaduh nak tarik roh ni pergi ke tempat sama ada rahmat ataupun azab. Allah turunkan satu malaikat, dan malaikat ni
berupa seorang Adami, dia lelaki. Malaikat ni tak ada istilah rupa perempuan Ada dekat Selangor yang mengaku perempuan tapi mengaku dia malaikat. Ada juga dalam Malaysia ni perempuan dia mengaku Imam Mahdi. Tak ada. Malaikat datang dia hanya boleh menjelma, dia tak ada khilaf Malaikat hanya boleh menjelma sebagai seorang lelaki. Daripada dulu lagi, daripada sejak zaman Nabi Adam sampailah kepada zaman Nabi Muhammad SAW, Allah hanya izinkan malaikat ni dia bertukar bentuk menjadi seorang lelaki. Kalau nak jumpa dengan manusia, seorang lelaki, dia takkan jadi seorang perempuan. Kalau tiba-tiba ada perempuan mengaku dia malaikat, perempuan mengaku dia Imam Mahdi, dia Imam Mahdi pun kita tahu. Ni tak ada khilaf-khilaf Imam Mahdi ni orang lelaki. Mahdi orang lelaki, malaikat tu pun berupa bentuk lelaki. Datang dia turun dekat muka bumi, bagi tahu kepada dua-dua malaikat rahmat dan malaikat azab ni dan penyelesaian. Disuruh kira perjalanan dia daripada kampung tadi nak pergi kepada kampung orang yang berilmu tadi untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk tinggalkan semua kejahatan dia dan kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jadi bila dikira perjalanan daripada kampung dia nak pergi kepada kampung orang baik tadi tu, kampung tempat dia nak berubah, tempat dia nak bertaubat, tempat dia nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu, perjalanan dikira tadi tu nak pergi ke arah kampung tu lebih sejengkal saja. Sejengkal saja, maka malaikat yang turun berupa seorang manusia lelaki tadi tu bagi tahu, maka tariklah ni pemuda ni kembali kepada Allah dalam keadaan rahmat, maka malaikat rahmat dapat bawa balik dia pergi, pakaikan dia dengan pakaian syurga dan pakaikan dia dengan wangian syurga. Maka orang yang balik dalam keadaan ditarik oleh kumpulan malaikat rahmat, Allah Subhanahu Wa Taala kenalkan dia di langit pertama sampai ke langit ketujuh. Perlu dengan perkenalkan nama, tak perlu nak bagi tahu, tak perlu nak buat announcement. Cukupkan pakai pakaian dia ahli syurga dan pakaikan dia wangian syurga. Naik je langit pertama tu, terus di langit pertama, malaikat-malaikat di langit pertama, geng-geng di langit pertama, semua kenal bahawasanya dia ni adalah ahli syurga dan dia balik dalam keadaan Allah merahmati dia, Allah meridai dia dan dia menjadi ahli syurga. Naik-naik tu dengan wangian, dengan pakaian dia, semua dah tahu dah. Ahlan wa sahlan wahai ahli syurga, orang yang bertakwa, orang yang dah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagilah naik. Selamat datang ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala besok di atas. Naiklah. Kita nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Rajab ni adalah bulan permulaan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita kena ingat tadi, manusia yang dah membunuh 100 orang. 100 orang dibunuh. Kalau ikutkan ni patutnya dia hukum qisas atas dia ni. Bunuh orang, dia kena bunuh dia. Orang, pemerintah kena bunuh dia balik lah untuk menjalankan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada kisah di sebalik tu yang lebih besar daripada hukum hakam dunia ni, adalah iaitu tentang ma'rifatullah, tentang bagaimana kita nak kenal Allah memberi rahmat kepada hamba dia, kepada siapa saja yang dia kehendaki. Tuan-tuan, ada dosa-dosa silam tuan-tuan yang tuan-tuan fikir, terbayang-bayang, yang menghantui diri daripada dulu sampai sekarang, kena ingat, besar mana pun dosa tuan-tuan, selagi mana tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah panggil balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, panggil untuk duduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, panggil untuk berharap kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, panggil untuk mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab kena ingat, besar mana pun dosa kita, tinggi melangit pun dosa kita, luas mana pun dosa kita, banyak mana pun dosa kita, kalau kita kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan memberi rahmat dan kasih sayangnya dan memberi pengampunan kepada kita. Jadi kata ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman, bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang beriman, agar kamu beroleh kejayaan. Dia nak mendapat kejayaan, nak mendapat rahmat, nak mendapat kasih sayang kepada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena mulakan dengan konsep taubat.
Ayat ini membuktikan bahawa taubat bukan hanya untuk pendosa besar sahaja, tetapi untuk setiap mukmin yang menginginkan kejayaan hakiki. Kita nak berjaya dunia dan akhirat, kita nak berjaya menempuh perjalanan Rajab, Sya'ban dan Ramadan, kita nak berjaya menjadi pejuang Ramadan, maka mulakan dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum taubat pula yang kita susun dalam kitab ni, para ulama bersepakat bahawa taubat daripada dosa adalah wajib ain dan wajib dilakukan segera. Menangguhkan taubat dikira sebagai satu dosa tambahan. Kita tangguhkan taubat pun, itu pun dikirakan dosa juga. Sebab Allah dah datangkan tuan-tuan dalam TikTok. Ni sekarang ni. Sekarang ni saya dah bantu tuan-tuan memberitahu tentang taubat. Saya dah cerita kat tuan-tuan kisah yang berada di dalam Sahih Muslim. Orang pendosa yang jauh lebih teruk daripada kita. Tidaklah seteruk itu. Pendosa kita ada banyak, tapi kita tak seteruk itu. Kita tak pernah mengambil nyawa orang sampai 99 orang. Seorang pun kita tak pernah, apatah lagi sampai 99. Kita tahu kata kat sini, menangguhkan taubat tu juga merupakan satu dosa tambahan yang telah kita buat. Setiap hari kalau kita lupa nak bertaubat kepada Allah SWT, itu pun jadi satu dosa. Dan rukun taubat ni dia ada 4. Dalam kitab ni saya dah bantu susun rukun taubat ni ada 4. Yang pertama sekali, simpan elok-elok, tulis, simpan dalam memori, hafal. Bertaubat ni yang pertama sekali dalam diri tu kena ada penyesalan. Dia kena ada penyesalan. Allah, dosa aku ya Allah, dulu waktu sekian-sekian aku buat waktu tu macam ni. Dulu aku pernah dengan mak aku buat jahat macam ni. Ya Allah, ya Tuhanku, dulu dengan ayah aku macam ni. Ya Allah, dulu tanah orang tu aku pernah terpakai sekian. Ya Allah, aku dulu buat ni dosa dulu dengan diri aku macam ni, ya Allah. Ya Allah, cerita sebut pada Allah SWT. Jangan pula kita cerita dosa kita ke orang. Bahawa Allah dah tutup aib kita, jangan buka aib kita pada orang lain. Cerita pada Allah SWT, menyesal, ya Allah Tuhanku, aku ni nama je beriman kepada Engkau ya Allah. Nama je Ahmad. Nama je Huzaifah. Nama je. Tapi hidup ni aku tak pernah pun fikir pasal sukanya ataupun tak sukanya Engkau dengan perbuatan aku. Selama ni aku main langgar je semua hukum-hukum yang ada. Selama ni aku main buat tak reti je. Aku tak pernah pun mendahulukan Kau ya Allah. Jadi aku menyesal. Aku menyesal dengan segala perbuatan aku, ya Allah. Aku tak nak balik jumpa Engkau dalam keadaan macam ni. Aku tak nak balik nama aku digazetkan ataupun diukir di pintu neraka. Aku tak nak balik dalam keadaan aku ni menjadi hamba yang tidak pernah berterima kasih kepada Engkau, ya Allah. Aku menyesal. Aku menyesal, ya Allah. Sempena bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan ini, aku nak berubah. Aku nak menjadi insan yang bertakwa. Aku nak taubat kepada Engkau ya Allah, dan aku sesal dan aku menyesal dengan segala perbuatan aku. Sia-sia sungguh aku selama hidup ni buat benda macam ni. Dan yang kedua, meninggalkan dosa serta-merta. Dah sesal dan menyesal, kena tinggalkan dosa tu. Kalau buat lagi, tu tak ada guna taubat macam tu. Taubat buat lagi. Itu taubat yang orang bergurau-gurau, bermain-main dengan taubat. Kalau taubat sungguh, macam Saidina Umar, setelah turun perintah arak total, Umar buat apa? Dia hancurkan semua kendi-kendi arak tu, dan sampai ke sudah sejak daripada turunnya pengharaman total arak tu sampailah ke Saidina Umar meninggal dunia, wafat, pun dia menyentuh arak tu lagi. Tu menyesal dan meninggalkan terus dosa-dosa tersebut serta merta. Nama dia al-iqla'. Tinggalkan serta merta. Tak boleh dah nak kembali balik pada dosa tersebut. Barulah taubat tu kita nampak taubat yang berkesan. Dan yang ketiga, azam tidak mengulangi. Kita berazam. Dah tinggalkan, dah menyesal, dah tinggal. Dan kita berazam sungguh-sungguh. Dia bukan azam yang macam azam tahunan tu ya. Azam tahunan buat tak buat. Tak. Ni azam sungguh-sungguh. Aku akan stay dengan taubat ni sampailah aku mati. Sampai aku bertemu dengan Allah SWT. Aku tak nak lagi dah nak bertemu dengan Allah SWT dengan dosa-dosa. Aku tak nak ulang dah dosa-dosa ni. Minum arak ke, main judi ke, main perempuan ke apa semua. Aku tak nak dah. Aku nak tinggalkan semua ni. Aku bertaubat kepada Allah SWT dengan sepenuh penyesalan. Dan aku tinggalkan dosa-dosa aku dan aku berazam tidak akan mengulanginya. Satu, menyesal.
Yang kedua, tinggalkan serta-merta dosa tersebut. Yang ketiga, mesti berazam tak ulang balik dosa tu. Azam. Dan yang keempat, menyelesaikan hak manusia jika berkaitan. Kalau ada masalah dengan manusia, kita kena pergi minta maaf dengan manusia. Ada masalah tanah, masalah sekian, masalah bisnes dan sebagainya semua. Kalau kita nak bertaubat, ada kaitan dengan manusia, kita kena pergi minta maaf. Contoh, saya ada masalah dengan admin. Admin, saya minta maaf admin kalau saya ada masalah. Macam tu. Minta maaf sungguh-sungguh. Admin kata, yelah Zat, boleh lah Zat, boleh lah. Jangan macam tu. Ya, saya betul-betul ni sebab saya nak bertaubat ni. Jadi admin, saya minta maaf. Saya minta maaf admin ya. Betul ni, serius ni. Ya Ustaz, nampak macam dah teruk sangat Ustaz. Saya maafkan Ustaz. Saya maafkan. Jadi minta maaf sungguh-sungguh. Nampak macam kelakar tapi sebenarnya kemaafan kepada sesama manusia ni kita memang kena minta sungguh-sungguh supaya kita balik bertemu dengan Allah dalam keadaan yang baik. Dan kisah tadi kita bawa dalam ni kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu tidak menyertai perang Tabuk tanpa alasan. Kejujurannya menyebabkan taubatnya ditangguhkan selama 50 hari, namun akhirnya diterima oleh Allah dan diabadikan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan kejujuran adalah roh taubat. Jadi daripada fik tadi tu, macam mana kita nak bertaubat, kaedah-kaedah dia tadi tu, macam mana pula nak kata pergi ke arah hakikat dan ma'rifatullah. Kita ni hakikat dan ma'rifatullah duduk dalam jiwa. Nak kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kena ada keikhlasan. Bukan buat sesuatu, buat ni nak taubat supaya kita senang dapat rezeki. Kita ni bertaubat supaya kita senang jadi kaya. Nak bertaubat supaya kita dapat rumah mewah. Kita nak bertaubat supaya kita mudah projek, Allah mudahkan. Itu semua jadi niat kepada dunia. Bertaubat, aku taubat ni sebab aku khauf, aku takut dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Aku cintakan Allah Subhanahu Wa Taala, aku sedar diri aku hamba, aku sedar aku ada Tuhan iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Aku dah banyak buat dosa, aku nak kembali balik kepada Allah. Aku malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada macam tu. Malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, aku nak kembali balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, aku nak balik dalam keadaan yang ikhlas, yang tenang, yang sabar, yang tawaduk, yang penuh dengan sifat kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Ka'ab bin Malik tadi tu dia tak menyertai perang, tak ada alasan. Dia tak pergi perang, dia tak ada alasan. Jadi dia kena dipulaukan selama 50 hari. Allah tangguhkan taubat dia, tapi disebabkan kejujuran dan keikhlasan dia selepas 50 hari, Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah terima taubat dia sebab taubatnya tu ada kejujuran dan keikhlasan. Sebab tu kita kata ikhlas dan jujur nak bertaubat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni merupakan titik permulaan dan pintu untuk kita pergi berjalan menjadi pejuang Ramadan sampai kepada bulan Ramadan. Dan ramai pempengaruh ataupun influencer sosial mengaku mengalami kekosongan jiwa walaupun memiliki populariti dan kejayaan. Fenomena ini membuktikan bahawa kejayaan tanpa taubat dan keikhlasan hanya melahirkan keletihan rohani. Taubat bukan untuk esok, bukan untuk tua dan bukan untuk orang lain. Taubat adalah untuk orang yang taubat ni sekarang. Dia bukannya besok, lusa, tunggu tua. Tak. Taubat ni adalah untuk orang-orang yang nak berubah, nak berjumpa dengan Allah SWT. Taubat ni sekarang. Hari ini juga ucapkan astaghfirullahalazim. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dosa-dosa aku, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa aku, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa aku, ya Allah. Tolonglah kau hapuskanlah segala dosa-dosa aku dan kurniakanlah rahmat kepadaku, ya Allah. Sesungguhnya selama ini aku beriman kepada engkau. Aku mengucapkan kalimah syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi aku lupa nak menunaikan hak kalimah syahadah itu. Aku lupa nak mentaati kau. Aku banyak bermaksiat. Aku banyak melanggar perintah kau, ya Allah. Ampunkan aku selaku hamba-Mu, ya Allah. Sebab tu istighfar yang kita kena buat adalah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ni cari. Sayyidul Istighfar cari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, ya Tuhanku. Allahumma anta rabbi. Sungguhnya engkaulah Tuhan aku. La ilaha illa anta. Tak ada Tuhan di muka bumi ni, seluruh mana-mana tempat planet ni tak ada Tuhan melainkan engkau, ya Allah. Engkaulah satu-satunya Tuhan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani.
Tuhan yang menciptakan aku melainkan Engkau ya Allah. Ana abduka, dan aku ni hamba Engkau ya Allah. Wa ana ala ahdika, aku ni di bawah penguasaan Engkau ya Allah. Adika mastata'tu, dan terpulang pada Engkau nak buat apa pada aku, semua atas kekuasaan Engkau ya Allah. Jadi cari istighfar kabir, amalkan setiap hari. Sebelum tidur, kurang-kurang amalkan 11. Waktu maghrib, amalkan. Setiap kali solat, amalkan istighfar. Maka dengan istighfar tadi tu dan 4 kaedah yang telah saya bawakan tadi tu, insya-Allah kita akan menjadi orang yang mendapat taubatan nasuha, yang benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menjadikan kita sesungguhnya Allah ini mencintai orang-orang yang kembali kepadanya. Mana tadi yang kita nak promote? Aplikasi Pejuang Ramadan. Nak promote aplikasi Pejuang Ramadan. Ni kejap lagi admin kita akan zoom in. Kita tengok macam mana dia zoom in. Jadi tuan-tuan, kuning. Beg kuning tak masuk lagi. Beg kuning. Ting 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 ting. Loceng. Ting 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 ting. Beg kuning. Join. Tak loceng. Itu Ustaz Fakhrul kata loceng. Ting 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 ting. Beg kuning. Okey. Kita tengok sini. Ini nama dia tracker. Kita nak tengok tracker di dalam aplikasi Khair. Dalam aplikasi Khair ada Pejuang Ramadan punya kit yang kita boleh dapatkan dalam bio sekarang ni ataupun beg kuning. Dan dalam aplikasi Khair ni ada tracker. Tracker yang mana dalam ni kita ada tracker. Kita tengok ni tracker Pejuang Ramadan. Macam mana kita nak mempermudahkan urusan kita besok ketika kita nak Ramadan. Okey. Yang pertama sekali kita tengok sini, kita teruskan. Jalan. Teruskan. Kita tengok soalan yang pertama ni, apakah tekad anda untuk memperbaiki solat? Apa tekad kita? Tekad kita tak nak tinggalkan solat, tak melengahkan solat. Kita ambil lah 2. Kita tengok tu, tidak tinggalkan solat, tidak melengahkan solat. Lepas tu kita teruskan. Teruskan. Okey. Ni kita tengok pula. Sedekah kita bajet dalam tempoh sebulan. Apakah target amount yang ingin anda sedekahkan sepanjang Ramadan ni? Kita bajet. Okey, aku ada duit ekstra, memang aku nak serahkan kepada Allah SWT dengan jalan sedekah. Maka kita pun letaklah kat sini amount lebih kurang dalam, sebab kita ni memang kita banyak duit, dan insya-Allah semua yang join dalam ni semua banyak duit. Kita pun letaklah sebanyak RM4,500. Dan RM4,500 tadi kita dah letak amount tu. Lepas tu kita letak pula Al-Quran kita. Kita target Al-Quran kita nak letak pembacaan kitab suci Al-Quran berapa banyak. Ambil lah minimum selalu orang buat sehari 1, tapi kita sebab kita dah bertaubat kepada Allah SWT, kita pun dah bertekad dan berazam untuk buat baik semua. Kita pun letaklah untuk Ramadan ni, kali ni kita nak baca 2 muka surat. Tengok tu. 2 muka surat satu hari. Kita pun teruskan. Okey. Teruskan. Kita pun tengok soalan yang seterusnya. Emosi. Memperbaiki emosi dan mental sepanjang bulan puasa. Ada banyak ni pilihan. Kita boleh pilih. Antara pilihan yang ada adalah mengawal emosi, mengawal perasaan marah. Contohnya kita ni orang yang perongoi, yang panas baran kan, kerja nak marah, bini marah, anak marah kan, mak mertua marah, mak sendiri marah, habis semua orang nak marah. Katalah kali ni tak naklah, aku nak dah bertaubat kepada Allah SWT, aku nak kembali balik kepada Allah SWT. Jadi aku gunakan Pejuang Ramadan punya tracker ni untuk aku koreksi diri, supaya aku jadi orang yang baik. Lepas tu kita pun teruskan lagi. Dan anda berjanji untuk melaksanakan perkara di bawah sebaiknya sepanjang bulan Ramadan ni. Pilih kita nak apa. Dalam ni ada memperbaiki ibadat solat, memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan bacaan Al-Quran dan sebagainya. Kita pun print ni. Thumbprint ni kita buat, tekan lama-lama. Thumbprint ni untuk tracker, tekan lama-lama sampai dah settle. Okey, settle.
Bila dah settle tu, kita pun teruskan lagi. Teruskan, kita pun tengok kat sini, bila teruskan dia akan keluar macam ni kat depan, muka depan aplikasi Khair tu. Kat bawah ni ada tracker tu. Tu ada tracker, tekan tracker, jadi kita dapat tengok. Kita boleh tick dekat atas ni. Contohnya kita kata solat asar. Tengok ni, solat asar selesai ke? Belum? Ya, dah selesai. Okey, awal waktu ke tidak? Waktu ke tidak? Ya, awal waktu. Dah jadi awal waktu, kita pun teruskan. Settle. Ada bawah lagi tu, surat. Ni. Baca 2 muka. Kita pun tulis. Dah baca 2 muka kan? Dah baca 2 muka, teruskan. Teruskan. Dan kat bawah ni, kita dah settle belum RM150 sehari. Bagi kat rumah anak yatim ke, kan? Bagi dekat orang awam ke, pecah-pecahkan dia RM10 ke. Ikutlah. Yang penting, target kita sebulan nak berbelanja, nak bersedekah sebanyak 4,500 tu, nak serahkan kepada Allah SWT, nak tukarkan dia, nak convertkan dia jadi pahala di hari akhirat. Kita pun buatlah bulan Ramadan. Sebab diganda-gandakan ni, berlipat kali ganda ketika bulan Ramadan ni. Kata dah settle lah, ini 1,500. Tak kisahlah macam mana kita buat pun. Yang penting kita ada tracker. Dan bawah ni lagi, bawah ni ada macam-macam. Ada emosi, ada kata-kata. Lepas tu, ada makan. Adakah anda makan berlebihan hari ni? Adakah anda makan berlebihan hari ni? Tidak. Sebab kita nak jaga perut kita. Dan makan ni, 1/3 makanan, 1/3 minuman, dan 1/3 dalam perut kita kena kosongkan untuk bernafas. Kata orang ni 9 bernafas. Kalau kita nak bernafas, kita kena tinggalkan 1/3. Kalau tidak, kalau penuhkan dengan air dan makanan, ujungnya orang ni 9 kata hongeh. Kan? Hongeh. Kalau hongap lain dia. Hongap pun lain. Hongap lain, hongap lain. Ni hongeh. Perut kita penuh. Jadi kita bagi kita sini, kita tak makan berlebihan. Jadi kita dapatlah track harian kita. Tengok ada tarikh atas ni. Kat atas ni ada tarikh. Maka benda ni membantu kita untuk mendapatkan tracker ataupun membantu kita untuk menambah baik Ramadan kita kali ini. Dan jangan lupa dapatkan ni Pejuang Ramadan. Kit Pejuang Ramadan ni untuk kita menambah baik kehidupan kita. Dan kit Pejuang Ramadan ini dapat membantu aplikasi Khair teruskan lagi perjuangan untuk menambah baik segala apa yang ada dalam aplikasi Khair, dan sama-sama join komuniti kita di dalam WhatsApp. Dalam WhatsApp kita ada channel Pejuang Ramadan, dan dalam aplikasi Khair boleh daftar untuk sama-sama join Pejuang Ramadan. Masuk je aplikasi Khair, terus akan keluar kat situ iklan yang pertama sekali dalam aplikasi Khair ataupun paparan utama mula-mula yang akan keluar adalah tajuk dia Pejuang Ramadan. Dan dalam Pejuang Ramadan ada buku ni yang saya cerita tadi tu, syarahan dia saya ringkaskan dalam ni secara ringkas untuk mudah orang awam supaya faham tentang bagaimana fiqh menuju kepada makrifat. Bukan amalan zahir semata-mata yang tak ada apa-apa, yang kosong, bukan. Tapi amalan zahir pergi masuk ke dalam qalbu sehingga menghadirkan cinta, hubbun Nabi sampai kepada hubbullah, cinta Allah Subhanahu wa taala, dan sampai kepada sifat kehambaan yang sebenar kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, sekarang dah 11:08. Kita buka ruang, bagi lebih-lebih sikit. Kita buka ruang kepada sesiapa yang nak bertanyakan soalan tentang aplikasi Khair, tentang Pejuang Ramadan, tentang taubat tadi ke, ataupun apa-apa je pembincangan untuk kita perjalanan kita menuju kepada Rejab, Syaban dan Ramadan. Kita dah masuk dalam bulan Rejab. Rejab ni bulan kita nak semai benih. Semayan benih yang pertama sekali, benih yang kita nak bawa, nak semai, benih taubat dulu. Benih taubat dulu, kita bawa benih taubat. Bawa benih taubat, kita tanam masuk dalam tanah. Semai dulu, bagi dia keluar anak pokok dulu. Anak pokok taubat tu adalah bibit kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, anak pokok.
anak pokok. Jadi anak pokok ni, besok nak jadi apa anak pokok ni? Kita nak cambahkan dia sampai keluar buah-buah hasil-hasil, iaitu pahala-pahala yang berganda-ganda, yang banyaknya, sampai boleh besok pahala-pahala itu kita gubah dia di yaumul akhirah. Di besok di syurga, pahala-pahala itu akan bertukar. Sama ada menjadi mahligai, sama ada menjadi kebun-kebun indah, sama ada menjadi taman-taman untuk kita, menjadi tanah-tanah, ladang-ladang yang sangat bermakna buat kita di yaumul akhirah besok, di hari akhirat. Jadi ada siapa-siapa ke nak tanya soalan sebelum kita end live kita pada pagi ini? Dah 11-10 minit. Oh, sedar tak sedar je. Sedar tak sedar. Saya Huzaifah Basit, bersama dengan anda di dalam aplikasi Khair dan bersama dengan anda semua di dalam Pejuang Ramadan. Pejuang Ramadan. Ya. Soalan, Ustaz, waktu yang afdal untuk lakukan solat taubat bila? Waktu afdal untuk solat taubat. Okey, kita nak cari waktu afdal. Waktu afdal ni bila-bila semua afdal. Sekarang pun afdal kalau kita nak buat. Cuma ada satu waktu special untuk kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni kena ada hubungan special dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Rasulullah ajar kita satu waktu di dalam satu hari 24 jam ni ada satu waktu tu sangat special. Sebab waktu tu siapa yang bangun, siapa yang bertemu Allah waktu tu, maka dia tahu, semua orang tahu, Rasulullah dah bagi tahu, waktu tu Allah sedang menjemput dia berdua-duaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dia dengan Allah. Orang lain tak tahu. Waktu special ini adalah waktu 1/3 malam. Waktu tahajud, ketika mana orang semua tengah tidur lena di ulit mimpi, kita bangun bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk sorang-sorang kita di dalam bilik, kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mengalir air mata kita, kita rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara berdua-duaan. Orang lain tak dengar. Suami kita tak dengar, anak-anak kita tak dengar, jiran sebelah tak tahu, orang tak pernah tahu pun. Kita ada pertemuan khas dengan Allah Subhanahu Wa Taala di 1/3 malam. Maka waktu 1/3 malam itulah waktu yang paling terbaik untuk kita bermunajat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu tu alirkanlah air mata. Keluarkan segala-galanya. Ya Allah, aku sebelum ni, ya Allah, buat jahat macam ni. Aku pun tak tahu kenapa diri aku ni jahat sangat, ya Allah. Aku dah cuba nak buat baik, ya Allah, tapi tetap juga aku buat jahat. Aku dah bertaubat kepada Engkau, ya Allah, sebelum ni, tapi tetap aku ikut nafsu aku, ya Allah. Tetap rajakan nafsu aku, ya Allah. Aku tetap ikut telunjuk nafsu aku, ya Allah. Aku buat jahat dengan sekian-sekian orang. Aku buat perangai, aku buat maksiat, aku langgar, aku minum arak, aku main judi, aku tu, aku ni, aku tu. Mengadu kepada Allah SWT. Allah SWT tak ada masalah, dia tutup aib kita. Mengadu dengan admin, kejap lagi admin boleh cerita kat orang lain. Mengadu dengan kawan-kawan, kawan-kawan bukan boleh tutup mulut. Percaya sangat dengan kawan ni. Kalau borak-borak dengan orang kan, dia tak ada modal kan dia cerita pasal kita. Tuan Zepah tu sini. Rafiq tu sini. Cik Man tu sini. Bu Aziz tu sini. Habis semua orang dia nak cerita. Sebab tak ada modal. Jadi manusia ni jangan cerita aib kita pada orang. Tutup aib kita pada orang, tapi buka seluas-luas aib kita kepada Allah SWT. Bagi tahu, ya Allah, aku ini. Sebab Allah Maha mengetahui, Allah dah tahu dah pun kita punya perangai. Perangai teruk kita. Dan kalaulah saya ni Allah bukakan aib di hadapan orang, saya ni tak akan mampu hidup di hadapan khalayak ramai. Sebab orang semua tahu aib saya. Allah tutup aib serapat-rapatnya, sebab selama hidup ni kita mengadu aib kita hanya kepada Allah SWT. Dan Allah tutup aib kita serapat-rapatnya, jangan buka aib kita. Dan seperti pada soalan tadi, waktu yang paling terbaik adalah waktu pertemuan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala secara berdua-duaan, sunyi, tanpa ada orang lain yang tahu pertemuan kita dengan Allah, iaitu di 1/3 malam. Maka tahajud, waktu tahajud itulah kita buat solat taubat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam sujud yang terakhir tu, taubat dengan cara sujud terakhir tu kita pun baca Sayyidul Istighfar, baca penghulu segala istighfar. Penghulu istighfar ni apa dia? Yang saya beritahu tadi itulah. Dia dalam
dalam Google, sekali dengan dia punya makna-makna, sekali dengan cara macam mana kita nak baca dia, apa makna dia, kita akan dapat. Cari je dalam Google, 10 istighfar ataupun sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Lepas sembahyang taubat tu, sujud terakhir tu, baca berkali-kali sampai menitis air mata. Ya Allah, dosa aku banyak, ya Allah. Dosa aku banyak, ya Allah. Dosa aku banyak, ya Allah. Ampun pada Allah SWT. Ya, Allah SWT. Sama-sama, Puan Aziz. Supaya Allah SWT bagi kita pengampunan. Kalaulah sejam sekejap lagi kita balik bertemu dengan Allah SWT, kita dah buat taubat sekarang ni. Kita dah minta ampun. Benar-benar minta ampun pada Allah SWT. Tiba-tiba sejam sekejap lagi Allah SWT jemput kita balik. Sekurang-kurangnya kita dah bertaubat dengan taubatan nasuha kepada Allah SWT. Macam mana cerita tentang 99 orang yang dia bunuh tadi tu dan masuk rahib yang tadi yang ke-100. Allah ampunkan dosa dia. Macam tu jugalah kita kena taubat sekarang. Dia tadi tu dia taubat sekarang. Dia cari orang, dia nak jawapan, dia taubat sekarang. Dia balik kampung, dia pergi kampung yang lebih baik. Dia taubat sekarang. Bukannya taubat kemudian, bukannya taubat esok lusa, tunggu tua, tunggu nak mampus besok, tunggu atas katil, tunggu sakit, tunggu nak bukan. Bertaubat kepada Allah SWT. Kalau Allah bagi kesempatan kita hidup lagi sampai ke malam ni, waktu tahajud nanti jangan lupa bertaubat kepada Allah SWT, minta kepada Allah SWT, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, balighna Ramadan. Tuanku, berkatilah kami di bulan Rajab dan juga Sya'ban dan jemputlah kami masuk ke dalam bulan Ramadan, sempurnakanlah kami, sempurnakan Ramadan untuk kami dan sungguhnya kami sangat berharap untuk menjadi tetamu-Mu ya Allah. Maka dengan itu bersamalah kita join Pejuang Ramadan, aplikasi Khair, join channel, join sama-sama, dapatkan kit ni, saling membantu untuk meneruskan lagi aplikasi Khair, saling membantu, sama-sama membantu. Dapatkan di bio, link bio. Di beg kuning tadi kita dah sold out pasal dah habis dah stok yang ada. Buat pre-order dan insya-Allah siapa-siapa yang beli ni semua akan mendapat manfaat dalam masa yang sama bersama-sama dengan kita dalam perjuangan menuju Ramadan. Dan moga-moga segala apa yang saya sampaikan tadi memberi manfaat kepada semua dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Jadi kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon ampun kepada-Mu ya Allah atas segala dosa dan kesilapan kami selama ini ya Allah. Kami tahu kami ni hamba yang banyak buat dosa kepada-Mu ya Allah. Kami tahu dengan dosa-dosa kami ini, kalau kami dimatikan dengan dosa kami ini, kami akan dimasukkan ke dalam neraka-Mu ya Allah. Tetapi ketahuilah wahai Allah, kami hamba yang lemah, kami hamba yang sentiasa kalah dengan nafsu kami. Kami mohon ampun kepada-Mu ya Allah. Moga-moga dengan permintaan kami ini Kau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Moga-moga dengan kerendahan hati ini kepada-Mu ya Allah, Kau ampunkan dosa kami ya Allah. Moga-moga dengan sifat hamba yang lemah ini Kau ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Jemputlah kami untuk masuk menjadi tetamu Ramadan-Mu ya Allah. Berkatilah kami di bulan Rajab ini ya Allah. Berkatilah kami di bulan Sya'ban ini ya Allah. Sesungguhnya yang kami harapkan adalah pertemuan dengan-Mu ya Allah. Kami nak bertemu dengan-Mu ya Allah. Kami cintakan-Mu ya Allah. Kami nak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami nak peluk tubuh Nabi kami iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami nak bau wangian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami nak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kami nak bertemu dengan-Mu ya Allah. Janganlah Kau palingkan wajah-Mu daripada kami ya Allah.
Kami mohon ampun dan maaf, berkatilah kami, rahmatilah kami, ampunilah kami dan keluarga kami serta sahabat-sahabat kami ya Allah. Dan berkatilah semua yang join live kita pada pagi ini ya Allah. Moga-moga kami semua ini dijemput masuk ke dalam bulan Ramadan dan dirahmati serta dimurahkan rezeki dunia dan akhirat dan menjadi orang yang bertakwa di dunia dan juga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa sahabat-sahabat join aplikasi Khair dan share pada kawan-kawan. Kerana apa? Kerana aplikasi Khair kebaikan bermula di sini, dan join sama-sama dengan kami punya kempen iaitu Pejuang Ramadan. Dan insya-Allah kita akan bertemu esok. Ustaz-ustaz lain akan masuk untuk buat live, dan moga-moga segala apa yang disampaikan di dalam aplikasi Khair ini memberi manfaat kepada kami para asatizah dan juga memberi manfaat kepada seluruh yang menonton kami secara live pada setiap hari. Dan insya-Allah biiznillah kita akan berjumpa pada masa yang akan datang minggu hadapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aplikasi Khair, ingat kebaikan bermula di sini.